Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini 11 hari bulan Mei, 11 hari bulan 5. Ini adalah hari yang paling bersejarah kepada orang-orang UMNO, ahli-ahli UMNO, kerana ini adalah hari jadi UMNO. Parti UMNO ditubuhkan tahun 1946 di Istana Johor. Untuk tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, sejak kejatuhan UMNO Barisan Nasional, saya sudah menganggap bahawa Malaysia ini sudah dijajah. Orang Melayu sudah dijajah. Kita andaikan sewaktu Barisan Nasional memerintah sejak tahun 1957, kita seperti sebuah kerajaan, contohnya kerajaan Melaka. Orang Melayu yang mentadbir dengan ada pembantu-pembantunya, menteri-menteri ataupun pembesar-pembesarnya yang bekerja ada di kalangan lain-lain bangsa, bangsa Jawa, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Arab. Mereka dapat bekerjasama sebagaimana Barisan Nasional. Tapi apabila datang Portugis, datang penjajah Melaka ataupun kerajaan Melayu, runtuh. Begitulah runtuhnya Barisan Nasional. Dan kita ini walaupun Melayu masih lagi menjadi Perdana Menteri, tapi kita anggap kita sudah dijajah kerana dia meletakkan kita sebagai ketua, sebagaimana British dulu meletakkan Sultan sebagai ketua, yang beranggapan dialah ketua, dan sebenarnya yang mentadbir, yang menguruskan adalah tangan-tangan di belakang ketua, di belakang Sultan di zaman dulu. Itu penjajah-penjajah itulah. Dan saya menganggapkan penjajah di zaman ini adalah orang yang daripada Pakatan Harapan PH, iaitu termasuklah PKR sendiri. Jadi UMNO tidak merdeka. Orang yang merdeka ini ia dapat buat keputusan sendiri. Merdeka pada saya adalah merdeka dari segi parti UMNO. Kalau merdeka bangsa itu ada perbezaan sedikit lah. Bangsa sebab dalam PKR itu pun bahasa Melayu, di dalam PH itu pun ada bangsa Melayu. Jadi yang saya katakan terjajah inilah UMNO belum merdeka. Jadi untuk memerdekakan UMNO ini tidak ada lain yang saya tegaskan, saya katakan adalah untuk UMNO memenangi semula kursi-kursi yang mereka dulu ada, yang Barisan Nasional dulu menang. Mungkin sebahagian besar daripada mereka tidak rasa terjajah. Partinya tidak dijajah oleh PKR, oleh PH. Mereka salah. Sebenarnya dijajah, tidak merdeka.